Assalamualaikum, apa khabar semua? Okey, dalam dunia digital, adakah semua video kita boleh tekan ads? Tak kisahlah mana-mana platform, saya tak mau sebut, satgi dia kena faham-faham lah. Kalau tanya Yasin, tak semua video boleh tekan ads. Tapi kalau tekan hanya sekadar nak bagi dapat reach, okey. Tapi untuk convert, kalau kita rasa video aku ni boleh convert, yang tu cerita lain. Tapi kalau semua jenis video hang buat, hang nak tekan ads, hang nak harap dapat conversion, tak, bukan macam tu. First kali rule adalah untuk buat tekan ads adalah sebelum nak tekan ads tu, hang kena tahu video konten hang tu macam mana. Kalau hang target memang video ni nak tekan ads, so hang kena plan macam mana video hang tu. Tak kisah secara video lah, kalau poster tak ada masalah, tak ada masalah sangat. Tapi untuk video ni hang kena plan yang betul-betul ads. Hang faham lah, video yang ads dia kena ada semua benda lah. Ada hook, ada intro, ada CTA, lepas tu ada semua benda-benda yang boleh menarikkan orang untuk pergi ke hang punya platform hang sendiri. Tak kisahlah website ke apakah, tak kisah, tapi dia boleh bawa orang pergi ke tempat yang kita nak tu. So kat situ berlaku pembelian ke, subscribe ke, dan macam-macam lagi. So macam mana kita nak tahu video tu sesuai tak untuk dijadikan ads? Kalau Yasin punya style, ada orang kata sejam pertama, ada orang kata sehari pertama, ikut. Tapi kalau Yasin, kalau sehari pertama kita post dan video tu banyak engagement bukan like engagement iaitu orang komen dan orang share, yang tu Yasin rasa lagi mahal. Dan komen tu bukan terbaik, mantap, bukan komen yang jenis yang dia tulis wih power lah hangpa ni, tak terfikir lah benda-benda yang benda-benda yang ori, yang dia yang orang tu menaik, dia bukan copy paste punya komen. Tak nampak membeli lah. Okay, itu sesuai untuk dirankan buat ads. Tapi apa pun terpulang hang lah, bajet hang. Cuma Yasin just share Yasin punya pendapat, pengalaman Yasin run beberapa page lah. So terima kasih siapa yang support. So boleh follow Yasin untuk belajar lagi tentang ataupun cara kita dapat ads dalam mana-mana platform. Beg biru, beg kuning, beg oren dah lagi, dua tu je kot. Okay, itu saja kot dari Yasin. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.